Lampu teko minyak hitam nyala, jangan buat main itu bahaya. Lagi-lagi model Pro 2 Beza, Model Pro 2 Azia 1000cc. Kalau dah kena, memang makan modal tau. Bila minyak silinder dekat dalam takung oil sump ni tak naik ke atas, mulalah keluar fault code macam-macam. PVT sensor tak function lah, logo teko Aladdin menyala lah, itulah, inilah, semua benda serba tak kena. Enjin pun jadi bising tiba-tiba bila waktu panas. Punca semua tu datang daripada ni, filter oil pump engine oil. Nama biasa kita panggil mikrofon lah, mikrofon. Bentuk dia macam mikrofon kan. Tengok dalam tu, penuh dengan kerak. Tak ada sikit lubang pun. Macam mana minyak silinder nak naik ke atas? Mikrofon ni boleh servis je tau. Buang kerak-kerak dekat dalam ni, settle. Tak payah nak tukar baru, okey? Persoalan dia sekarang, kenapa benda ni boleh sumbat? Ini yang aku nak cerita kat korang. Due servis kau langgar, kau tak ikut pun mileage yang ditetapkan. Dua, kau pakai minyak silinder ataupun minyak enjin yang tak berkualiti. Pakailah minyak enjin daripada kami, pastinya berkualiti. Selagi enjin ni tak jam, insya-Allah kita boleh selamatkan ya. Nasib baiklah mata owner ni peka. Kalau lambat sikit, almarhum enjin dia. Sampai tak info yang aku bagi ni? Dapat tak? Dapat kan? Dapat kan? Ni tak ada pakai teori kan? Ini pakai pengalaman. Assalamualaikum.